Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Muhammad Fajir bin Abdul Batau. Kami dari kumpulan Fantastic Six akan membentangkan tugasan bagi subjek GMGHA 3033 Operasi Dasar Awam. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah cabaran membuat dan melaksanakan dasar awam dari perspektif Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Encik Muhammad Diyadini bin Mak Darus, Encik Ahmad Afendi bin Azizi, Encik Muhammad Hafiz bin Mahyudin, Puan Arjaria Nursiaha binti Asad, Puan Ilya Zudiana binti Abdul Rahman dan Cik Li Fui Chin. Tugasan ini adalah bagi membincangkan cabaran dalam membuat dan melaksanakan dasar awam. Oleh itu, kami telah menemubual seorang pegawai awam yang berjawatan profesional iaitu Inspektor Muhammad Faris bin Rahmat yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Temubual ini akan memfokuskan kepada cabaran dalam pembuatan dan pelaksanaan dasar yang merangkumi sumber manusia, birokrasi, kekangan logistik dan teknologi, khasnya dalam Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Seterusnya adalah mengenai latar belakang pegawai yang ditemubual. Beliau adalah Inspektor Muhammad Faris bin Rahmat yang merupakan seorang pegawai kanan yang berpangkat inspektor. Beliau berumur 36 tahun dan mempunyai kelulusan sarjana dalam bidang kaunseling dan psikologi. Beliau mula berkhidmat dalam pasukan polis Diraja Malaysia pada tahun 2012 dan sekarang beliau bertugas sebagai Inspektor Tahanan di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Beliau secara tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan dasar dalam Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur melalui penyediaan data dan maklumat yang diperlukan oleh pihak penyelidikan Polis Diraja Malaysia, khususnya dalam Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pensyarah Dr. Muhammad Fajir bin Abdul Batau. Saya Arjaria Nursiaha binti Asad, nombor matrik 289-294 akan menyambung pembentangan dengan tajuk cabaran dalam proses pembuatan dasar. Di sini terdapat 3 cabaran utama dalam proses pembuatan dasar di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kuala Lumpur. Yang pertama adalah kekangan maklumat di lapangan, yang kedua adalah penglibatan pihak pelaksana dan juga yang ketiga adalah faktor birokrasi. Cabaran pertama adalah kekangan maklumat di lapangan. Ianya di mana dasar yang dirangka di peringkat kementerian atau pembukit aman perlu mengambil kira situasi atau kejadian sebenar di lapangan. Dasar yang sering berubah-ubah mengikut trend semasa dan kumpulan data yang tidak dikemukakan sekini menjadi salah satu masalah pembuatan atau pelaksanaan dasar. Selain itu, dasar yang dirangka dengan baik dan teliti tetapi ianya tidak sejajar dengan realiti apabila sampai ke peringkat pelaksanaan. Seperti contohnya ialah isu logistik, kekurangan dana ataupun kekurangan peruntukan, isu kekangan anggota atau dan juga persepsi dan kesedaran masyarakat setempat terhadap dasar yang telah dilaksanakan. Cabaran yang kedua adalah pelibatan oleh pihak pelaksana, yang mana penglibatan pihak pelaksana dalam proses melaksanakan atau pembuatan sesuatu dasar yang telah dirangka adalah sangat rendah. Ia memerlukan penglibatan secara langsung di peringkat akar umbi bagi meneliti serta memantau pelaksanaan dasar tersebut. Sebagai contohnya, pendekatan turun padang atau berada di lapangan bagi pengumpulan data yang lebih tepat adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran sendiri. Gambaran yang sebenar sama ada ianya berjaya atau tidak dalam melaksanakan sesuatu dasar. Selain daripada itu, ianya bagi memastikan pendekatan diambil secara praktikal, adil dan juga bersesuaian dengan dasar tersebut. Cabaran yang ketiga dalam pembuatan dasar adalah faktor birokrasi. Ianya di mana proses sesuatu kelulusan ataupun satu perkara berkaitan dengan dasar yang dirangka mengambil masa yang sangat panjang dan juga rumit. Ianya sebelum dasar baharu dilaksanakan.
Ia juga perlu mengambil kira pandangan serta idea-idea dari pegawai di lapangan supaya dasar yang dirangka ataupun pembuatan dasar berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, dasar yang digubal perlu meneliti situasi sebenar di lapangan supaya sesi libat urus dasar dapat dihasilkan dengan lebih baik dan juga realistik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Muhammad Fajil bin Abdul Batau. Saya Ahmad Afendi bin Azizi, nombor matrik 288998. Saya akan membincangkan tentang konflik antara pelaksanaan dasar, pencegahan khas dan penerimaan masyarakat serta bagaimana struktur hierarki mempengaruhi pelaksanaan dasar ini. Konflik antara dasar, pencegahan khas dan penerimaan masyarakat. Salah satu contoh dasar pencegahan yang sering menimbulkan ketegangan adalah langkah-langkah pencegahan khas LLPK, di mana dasar ini memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk menahan individu tanpa melalui proses mahkamah biasa. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah ancaman keselamatan awam, terutamanya berkaitan dengan pengedaran dadah dan kegiatan jenayah berbahaya yang lain. Namun, pelaksanaan dasar ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat, terutamanya keluarga individu yang terlibat. Komunikasi dengan dunia luar, termasuk keluarga, sering dibatasi selama tempoh penyiasatan. Masyarakat dan keluarga merasakan bahawa hak mereka terabai, yang mana ini dilihat sebagai satu bentuk penindasan terhadap hak individu. Namun, dari sudut pandangan pihak berkuasa pula, sekatan komunikasi ini adalah untuk mengelakkan kebocoran maklumat yang boleh merosakkan siasatan. Ia bertujuan untuk melindungi keselamatan operasi dan memastikan kejayaan tindakan penguatkuasaan yang dilakukan. Untuk menangani isu ini adalah penting untuk ada penerangan yang jelas kepada masyarakat tentang rasional di sebalik pelaksanaan dasar ini. Selain itu, pengurusan aduan yang telus juga perlu ada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Peranan hierarki dalam pelaksanaan dasar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana peranan hierarki dalam organisasi mempengaruhi pelaksanaan dasar. Pelaksanaan dasar dalam sesebuah organisasi bergantung pada struktur hierarki yang jelas. Hierarki membahagikan tanggungjawab antara pengurusan atasan dan pelaksana di lapangan. Keberkesanan pelaksanaan dasar tidak hanya bergantung pada pelaksana yang mengikut arahan, tetapi juga kepada pengurusan atasan yang memantau dan menyelesaikan isu-isu yang timbul. Apabila masalah seperti logistik atau kekangan bajet tidak disalurkan kepada peringkat pengurusan, pelaksanaan dasar berisiko tidak berjalan dengan baik. Oleh itu, setiap peringkat dalam hierarki harus berfungsi dengan cekap untuk memastikan dasar yang diperkenalkan dapat dilaksanakan dengan efektif. Peringkat pengurusan atasan perlu memantau pelaksanaan dasar serta secara berurusan dan memastikan bahawa masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat. Kolaborasi antara semua peringkat hierarki adalah kunci untuk memastikan pelaksanaan dasar yang berjaya dan berkesan. Secara keseluruhan, keseimbangan antara penguatkuasaan dasar dan hak masyarakat serta pengurusan yang berstruktur dalam organisasi adalah sangat penting. Dengan adanya penerangan yang jelas, prosedur pengurusan yang telus dan serta penyelarasan yang baik antara peringkat hierarki, keberkesanan dasar dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ilya Zudiana binti Abdul Rahman, nombor matrik 289032. Saya akan mengulaskan ulasan nombor 6, iaitu kecukupan maklumat dan data dalam pembentukan dasar. Secara amnya, data yang diperlukan sememangnya tersedia sama ada dalam bentuk rekod sedia ada, laporan rasmi atau pangkalan data berkaitan. Namun, proses pengumpulan, penapisan dan penyusunan data tersebut seringkali menjadi satu cabaran yang kompleks dan memerlukan perancangan yang teliti. Hal ini demikian kerana data yang wujud mungkin berselerak, tidak dikemas kini atau tidak sepenuhnya menepati keperluan analisis data yang ingin dibangunkan.
Oleh itu, adalah amat penting untuk mengenal pasti dengan jelas jenis dan skop data yang diperlukan sejak peringkat awal, di samping mengadakan perbincangan serta libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, pakar bidang dan kumpulan sasaran. Selain itu, penggunaan kaedah pengumpulan data yang sesuai dan sistematik seperti soal selidik, temu bual berstruktur atau separa berstruktur, serta analisis dokumen perlu dilaksanakan bagi memastikan data yang dikumpul bukan sahaja relevan dan tepat, malah mencukupi untuk menyokong perumusan, pelaksanaan dan penilaian dasar yang ingin dilaksanakan secara berkesan. Ulasan ketujuh, cabaran mendapatkan input daripada pihak berkepentingan. Cabaran utama yang sering dihadapi dalam proses ini ialah kekangan masa serta keperluan untuk mendapatkan persetujuan dan kelulusan dari pihak berautoriti. Dalam banyak keadaan, pihak yang memiliki maklumat penting, khususnya pegawai kanan atau pakar dalam bidang mempunyai jadual kerja yang padat dan komitmen tugas yang tinggi, sekaligus menyukarkan penjadualan perbincangan atau sesi pengumpulan data. Selain itu, data atau input yang diperlukan lazimnya hanya dapat diperoleh setelah mendapat kelulusan rasmi daripada ketua jabatan atau pihak pengurusan atasan, yang mana proses kelulusan tersebut boleh mengambil masa dan melibatkan beberapa peringkat pentadbiran. Keadaan ini secara tidak langsung berpotensi melambatkan keseluruhan proses pengumpulan maklumat. Oleh itu, koordinasi yang berkesan antara semua pihak terlibat disertai dengan perancangan masa yang rapi dan tersusun amat kritikal bagi memastikan proses pengumpulan input dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan menepati tempoh masa yang telah ditetapkan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahyudin, nombor metrik 289134. Pada hari ini akan membentangkan mengenai cabaran pelaksanaan dasar di lapangan hasil daripada temubual yang telah kumpulan kami jalankan. Memetik kata-kata panel temubual kami iaitu kadang-kadang pelaksanaan dasar memerlukan keputusan cepat. Selain itu, kebijaksanaan pegawai amat penting untuk menyeimbangkan dasar, undang-undang dan realiti manusia. Hal ini kerana dalam keadaan tertentu, pegawai tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk merujuk semua prosedur secara terperinci. Oleh itu, kemahiran membuat keputusan, pengalaman dan pertimbangan etika amat penting agar dasar dapat dilaksanakan dengan berkesan dan adil. Seterusnya adalah 4 cabaran utama pelaksanaan dasar di lapangan, iaitu yang pertama adalah kekangan sumber manusia yang merupakan cabaran yang ketara apabila jumlah anggota adalah terhad sedangkan jumlah kes dan tuntutan tugas semakin meningkat. Yang kedua adalah konflik antara dasar dan kehendak masyarakat sering berlaku apabila tindakan penguatkuasaan yang tegas disalah tafsir oleh orang awam. Yang ketiga adalah isu keselamatan dan tekanan kerja menjadi cabaran utama kerana pegawai berdepan dengan risiko tinggi semasa bertugas di lapangan. Dan yang terakhir adalah kekangan bajet dan fasiliti menyebabkan logistik dan peralatan tidak mencukupi, terutamanya semasa operasi berskala besar. Seterusnya adalah ringkasan cabaran pelaksanaan dasar di lapangan, iaitu pelaksanaan dasar di lapangan memerlukan disiplin tinggi, pematuhan SOP dan keupayaan menyesuaikan diri. Hal ini kerana cabaran utama bukan sekadar memahami dasar tetapi melaksanakannya dalam situasi sebenar. Setiap pegawai di lapangan berperanan sebagai pelaksana dan penjaga integriti dasar. Hal ini kerana keputusan pegawai akan memberi kesan langsung kepada persepsi masyarakat. Selain itu, pegawai menjadi wakil kerajaan di peringkat lapangan. Secara ringkasnya, integriti dan kebijaksanaan amat penting dalam pelaksanaan dasar. Akhir sekali, kejayaan dan kesan sesuatu dasar boleh diukur melalui soal selidik kepuasan dasar di segenap peringkat dan bahagian demi memastikan pelaksanaan dasar menepati kehendak dasar.
Salam sejahtera, nama saya Li Fui Jin, nombor matrik 289061. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai peranan teknologi dalam pelaksanaan dasar awam. Bagi JSJN, terdapat beberapa sistem seperti sistem e-tahanan, pangkalan data siasatan digital dan pengawasan kamera CCTV bagi membantu keperkasanan operasi. Walaupun teknologi tersebut membantu mempercepatkan proses dan meningkatkan keterusan cabaran yang dihadapi, namun Inspektor Muhammad Faris menyatakan bahawa teknologi perlu diimbangi dengan kemahiran manusia. Ini adalah kerana teknologi bukan pengganti manusia, tetapi ia boleh menjadi pelengkap yang sangat penting. Bukan itu sahaja, Inspektor Muhammad Faris turut berkongsi pandangan beliau tentang cara memperkukuh pelaksanaan dasar di masa hadapan. Iaitu yang pertama, memperkukuh libat urus pelaksana dasar di mana dia mendapatkan maklum balas daripada pegawai lapangan sebelum dasar diubah. Kedua, memberi latihan berterusan bagi pegawai memahami mazlamat dasar. Ketiga, tingkatkan kecekapan komunikasi dengan menggunakan saluran dua hala antara lapangan dan pembuat dasar. Keempat, menggunakan data sebagai asas keputusan dan dasarnya perlu berasaskan bukti lain, iaitu evidence-based policy dan bukan andaian. Dan yang terakhir, pelaksana dasar perlu menekankan integriti dan empati. Kesimpulannya, melalui perkongsian Inspektor Muhammad Faris, pelaksanaan dasar awam memerlukan keselarasan antara pembuat dasar dan pelaksana di lapangan. Profesionalisme, integriti, empati dan inovasi adalah kunci kepada keperkesanan dasar. Sebab kata pepatah, kalau kita buat kerja dengan niat membantu masyarakat, dasar itu sendiri akan hidup. Kerana akhirnya dasar bukan milik kementerian, ia milik rakyat. Sekian, terima kasih.